Okey, pada hari ini saya datang ke satu taklimat yang dijemput oleh Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri, dan di mana saya bersama dengan surat jemputan ini dan terus masuk ke tempat yang membuat taklimat, iaitu Hotel Hyatt. Tapi saya rasa sangat kecewa kerana seramai 4 orang kami dikacau oleh sekumpulan yang tidak dikenali di kawasan kompaun Hotel Hyatt. Jadi di sini saya rasa mereka telah mengganggu keamanan dan keselamatan saya. Sedangkan kawasan itu adalah kawasan private, di mana ialah Hotel Hyatt. Dan saya juga tunjuk kepada pegawai-pegawai polis yang bertugas di sana. Dan saya rasa kecewa juga kerana tindakan petugas keselamatan ini tidak mengambil keselamatan pada masa ketika itu, kerana ramai di sana mengeluarkan bahasa yang kasar dan menghalaukan ahli-ahli wakil daripada TAP. Walaupun bajunya pakai TAP, saya rasa tak ada salah, kerana parti politik TAP merupakan parti yang berdaftar yang secara rasmi. Saya nak tekankan di sini bahawa double standard sudah diambil oleh pihak polis, sedangkan semasa kami berkumpul secara aman di pejabat kami, tetapi ditangkap oleh pihak polis. Inilah saya nak minta satu penjelasan dan menuntut satu keadilan kepada pihak penganjur. Terima kasih.